Aduh, mana dia ni? Aku dah sampai ni, kau tak nak angkat. Apa benda harga RM1 ni? Timiaga tak timiaga ni? Bang, Aduh, bang. Ya bang. Syurga pun ada buat warehouse sale bang. Oh tak bang, saya tengok je. Try bang, RM1 je bang. Tak apa bang, nak tanya RM1 tak luar duit bang. nak tanya cek Udin ada bang? Try dulu, banyak je harga dia bang. Tak apa bang, kasih bang. Abang, try dulu. Harga lain banyak lagi ada dalam. Abang sini. Nampak ni. 50 ml RM30 je bang. Harga asal RM69. Kalau abang beli 3, RM50 je bang. Itulah bang. Udin kat mana bang? Udin. Abang tahu Udin? Ni abang ikut saya kejap sini. Cepat mana sini. Depan. Bang, jangan tolak bang. Depan. Jangan tolak lah. Sini. Sini. Ingatkan tolak lagi. Tak ni. Ayo bang. Abang Cik Udin kan? Okey, kejap lagi dia sampai. Ni abang tengok ni. RM19 bang. Kalau abang beli 3, RM30 je ni semua ni. Abang, saya dah lewat ni bang. Sekarang dah pukul 1.33 ni. Saya ada lagi nak hantar order ni. Bang, last. Tolong bang. Last je. Sana bang. Jom. Sana last. Ya bang. Jangan duk tarik beg saya lah bang. Beg ni kan koyak lagi. Okey, sorry bang. Ni bang, air freshener ni bang, RM5 je bang. Ya bang, saya tahu air freshener ni RM5 murah. Tapi abang tahu kan, Udin dia dekat City Convention Center bang. Tempat ni besar. Sekarang ni saya nak tanya abang, Udin je bang. Mana Udin? Ada ke tak ada? Tak ada bang. Lain kali kalau tak ada, jangan menyusahkan saya bang. Kulu kelik menyusahkan aku lah. Udin pun satu hal juga. Habis tu, ni tak ada ke? Bang. Okey tak? Tak apa bang. Saya terlepas tadi. Tak apa bang, saya tolong bang. Aduh. Ni tak ni. Pecah je bang tadi. Okey bang Okay. Sorry bang Tak apa. Okay. Nah, semuanya RM35 RM50 bang. Kalau abang tak boleh, tak apa abang sini bang. Saya tak nak bang. Saya ni bukan kira beli bang. Saya tolong je bang. Kira beli bang. Tak apa. Jom kita bayar sana. Abang nak bayar cash Bang. Jom bang. Bang, tak nak bang. Udin.